Baik, ada 5 waktu kita haram untuk melakukan sembahyang. Waktu tahrim. Bila? Selepas subuh. Iaitu selepas selesai solat subuh sehingga terbit matahari terbit. Ini selepas subuh. Waktu yang kedua, bila mana matahari terbit, ketika matahari mula terbit sehingga naik sekadar 1 tombak, iaitu dalam 15 minit. Naik matahari waktu syuruk sehingga 15 minit. Sebab betul lah, bila waktu syuruk kita tak boleh lagi melakukan sembahyang. Lepas 15 minit baru boleh kita melakukan sembahyang. Ya. Istiwa pula matahari tepat di tengah langit. Ya, di tengah, kita tengok bayang-bayang kita hanya di tapak kaki sahaja bayang-bayang kita. Ketika itu tidak boleh melakukan solat sunat. Solat sunat duha tak boleh. Sehingga tergelincir masuk zuhur. Yang keempat, selepas asar sehingga matahari mula terbenam. Yang kelima, matahari terbenam ketika matahari mula terbenam, sunset, sehingga terbenamnya seluruhnya. Itu 5 waktu tahrim.